Assalamualaikum guys. Alhamdulillah. Hari ni saya nak tunjukkan macam mana cara-cara nak tanam pokok tin. First yang kita kena ada adalah pasu. Kedua kita kena ada kokopit. Bidiannya kokopit 100%. Seterusnya kita kena ada anak pokok yang stabil. Lepas itu kita perlukan baja AB. Baja AB ni tuan-tuan boleh beli dekat saya punya TikTok shop. Jangan lupa claim free shipping. Cara guna dia mudah saja. Tuan-tuan cuma perlu campurkan 2 penutup A dan 2 penutup B dalam 1 liter air. Siram lebih kurang dalam 200 ml setiap pagi. Petang siram air kosong. Siap. Hasilnya yang ini. Nampak? Tuan-tuan akan dapat pokok yang sihat, buah yang banyak dan besar. Okey. Terima kasih, jumpa lagi.